Kalau kita sibuk-sibuk mesti mencari resipi air fryer yang simple je. Apa kata kita buat 2 menu air fryer hari ni? Yang pertama kita nak buat potato salad, yang pernah viral dulu. Yang kedua kita nak buat mini pizza. Mini pizza ni kita buat pakai roti. Sangat senang, sangat simple. Boleh buat minum petang dekat rumah. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk potato salad kita perlukan 3 ke 4 sudu mayonis. Kemudian korang boleh masukkan 1 cawan yogurt, timun yang telah dipotong dadu, sedikit bawang merah, sedikit Italian herb dan juga sedikit garam. Boleh perahkan sedikit jus lemon atau jus limau. Lepas tu kacaukan dia sampai sekata. Untuk mini pizza kita, korang ambil roti, korang belah 4, kemudian boleh letakkan cheese cheddar dekat atas dia dan letakkan sausage yang telah dipotong 4. Kalau rajin, korang ambil lidi, boleh cucuk-cucuk macam ni. Jadi untuk bakarkan dia, kita perlukan 1000 series dual basket air fryer daripada Philips. Ini adalah air fryer yang pertama di Malaysia yang mempunyai flexi basket. Kalau korang tengok air fryer basket dia, boleh cabut dan pasang dekat tengah-tengah ni. Untuk mini pizza, kita letakkan dekat bahagian yang pertama. Korang boleh letakkan sedikit sos bolognese, taburkan cheese mozzarella dekat atas dan juga sedikit Italian herbs. Untuk bahagian kedua, kita akan guna untuk masak kita punya curly fries. Korang masukkan dekat bahagian sebelah. Untuk mini pizza, kita setkan suhu 180 darjah Celsius selama 7 minit. Untuk curly fries kita 180 darjah Celsius selama 24 minit. Dua makanan berbeza, dua suhu yang berbeza. Kalau korang nak masak makanan yang bersaiz besar, boleh cabut kat tengah-tengah dan bakar terus je. Tak perlu potong-potong dah. Air fryer ni juga dilengkapi dengan rapid air technology. Kalau korang tengok, starfish design dekat bawah basket air fryer ni adalah patented by Philips untuk pastikan masakan korang masak dengan sempurna. Bila dah masak mini pizza kita dengan curly fries tu korang boleh tuangkan dekat kita punya campuran mayonis, gaulkan dia sampai sekata. Kemudian siaplah kita punya potato salad. Boleh makan sekali dengan mini pizza yang kita buat. Simple je. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.